Ni rumah ni malam tadi aku try nak tidur daripada pukul 10, pukul 3 pagi baru aku dapat tidur. Itu pun aku paksa habis lah. Dah tak boleh buat apa dah. Aku memang kena paksa juga tidur. Ni sebab dalam rumah ni ada something lah. Aku ni jenis tak peduli tau. Kau nak bunyi apa ke dekat dalam rumah ni, kau nak tunjukkan diri kau ke, aku tak peduli tau. Sebab benda ni bagi aku dah biasa. Aku dekat dalam hutan pun dah banyak kali jumpa pasal benda ni kan. Dalam hutan lagi banyak. Tu memang tempat dia. Dalam hutan memang tempat dia. Rumah ni sebetulnya dah memang lama kena tinggal. Dah tak ada orang duduk dah. Cuma bos aku dia suruh aku datang rumah ni untuk bersihkan balik rumah ni, sebab ada nak buat dekat kawasan rumah ni, nak buat store tau. Store kerja kita, store kita orang punya barang-barang kerja lah. Jadi aku pun duduk dengan pekerja lain dekat dalam rumah ni. Cuma aku tak expect lah kata ada gangguan. Sebab rumah ni masa mula-mula masuk, aku dah azan 4 penjuru tau. Aku dah azan 4 penjuru dah. Tapi mungkin sebab kita orang dah tinggal 2-3 hari pula baru-baru ni, mungkin dia datang balik lah. Aku dah azan dah rumah ni. Serius cakap. Jadi lebih kurang dalam pukul 2 nak masuk pukul 3 pagi. Masa tu aku rasa dah kemuncak sangat. Aku dah mengantuk sangat. Tapi benda tu datang dengan bau. Yang aku dapat cuma bau dia. Kelibat aku tak dapat nampak. Alhamdulillah aku tak nampak kelibat dia. Kalau boleh aku tak nak tengok. Bau pun kalau boleh aku tak nak. Bau. Tapi yang sampai betul-betul, yang betul-betul aku kena tu, bau dia tu memang busuk gila lah. Lepas tu aku ada dengar bunyi tau. Bunyi dia macam jauh tapi macam dekat. Dia macam dekat tapi jauh lah. Macam tu lah. Siapa yang biasa dengar bunyi ni dia faham lah kan. Aku pun nak explain pun susah. Jadi bila aku dah rasa aku dengar something tu, aku cuba nak buka mata. Tapi keberanian aku tak tinggi lah. Keberanian aku tak tinggi. Sebab memang aku tak nak tengok pun benda macam ni. Jadi bila aku dah rasa macam aku sangat-sangat terganggu, aku dah rasa macam aku dah tak boleh tahan lah. Aku kena cari tahu juga, ataupun aku nak kena bertindak juga supaya benda ni lari kan. Aku memang tak boleh tahan weh. Jadi yelah, kita dah memang paksa mata untuk tidur kan. Sambil-sambil kita paksalah pejam kan, pejam mata ni. Dekat sebelah aku ni ada member aku. Member aku ni dah memang hilang dah. Memang dah tidur lah. Memang tak ingat dulu dia memang tinggal aku. Dah jauh dah, sampai bulan dah dia kan. Lepas tu aku pun ni macam terdetik lah, ataupun macam timbul lah perasaan berani aku dekat dalam hati aku nak buka mata. Aku nak buka mata aku. Aku pun tak tahulah mana keberanian aku pula datang tu. Tiba-tiba tergerak hati nak buka mata. Kau tahu tak, bau dia tu lama baik. Tapi dia kejap ada, kejap hilang. Kejap ada, kejap hilang. Tapi bila dia hilang tu, dia bukan hilang terus. Dia ada sikit-sikit lah. Jadi aku cakap, apa hal aku cakap kan, bau macam ni kan. Lepas tu aku pun paksa lah buka mata aku. Bila aku buka je mata aku tu, kau tahu tak datang bau busuk tu daripada mana? Busuk tu, bau bangkai tu datang daripada member aku. Member aku yang tengah tidur tu. Sebab dia tidur, mulut dia terbuka. Jadi macam tu.